Hi everyone, welcome back to Bella Grass. Sejak kelakar ni kan, Bella rasa bilik ni dah tak macam dulu tau. Makin lama makin banyak barang terkumpul. Sampai Bella sendiri susah nak fokus bila duduk kat sini. Jadi hari ni Bella nak ambil satu hari untuk research semula makeup room dan home office Bella. Bilik ni sebenarnya taklah kecil sangat tau. Cuma Bella sedar macam terlalu banyak barang Bella simpan. Ada yang Bella beli untuk konten, ada yang Bella simpan sebab rasa sayang nak buang. Lama-lama ruangan ni jadi macam penuh sangat. Bella selalu fikir nanti mesti akan guna. Tapi bila tengok balik, ada barang yang dah berbulan-bulan langsung tak sentuh. Jadi kali ni Bella lebih beranilah sebab nak lepaskan apa yang tak diperlukan. Bella suka tau bila setiap barang ada tempat dia sendiri. Bila semuanya tersusun, rutin harian pun jadi lebih mudah dan bilik nampak lebih tenang. Inilah ruang Bella edit video, buat konten, rancang idea dan kadang-kadang bekerja sampai lewat malam tau. Jadi Bella memang nak ruangan ni rasa selesa dan buat Bella lebih semangat setiap kali duduk dekat sini. Bella rasa jauh lebih lega bila dapat tengok bilik macam ni. Tak perlu makeover yang besar pun. Perubahan kecil je pun macam dah cukup dah buat ruang ni rasa lebih nyaman. Bella percaya ruang yang kita gunakan ni setiap hari boleh mempengaruhi emosi dan semangat kita. Semoga dengan permulaan kecil ni Bella terus konsisten dan berkongsi konten dengan membina satu impian satu demi satu. Okay, thank you spending the day with Bella. Jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe juga. So, korang kena keep going dan keep growing.